Rolling. Kau tak tahu je. Episode 7, Scene 5B, Shot 1, Take 3. Kau cemburu kan? Benda kau cakap ni. Kau tak payah nak berdrama, bersinetron dengan aku. Aku sekali layan Bollywood je. Ni, aku nak cerita dengan kau. Kau punya perangai ni sekilas sotong di dalam air. Aku dah tahu dah berapa banyak sesumut ada tau. Kan? Kau cemburu kan? Bila masa nak cakap pasal drama? Rolling. Episode 7, Scene 5B, Shot 1, Take 4. Kau cemburu kan? Apa kau cakap ni? Kau tak payah nak berdrama, bersinetron dengan aku tau. Aku dah tak layan dah tu semua. Aku layan Bollywood sekarang ni, filem Hindustan. Ni, muka kau ni sekilas sotong di dalam air. Aku boleh tahu berapa banyak sesumut yang dia ada tu. Kau jangan risau. Aku akan siasat ni. Siapa jantan yang ada dengan si Ain sekarang ni, yang telah membuat onar, yang cuba mencontek arang di tempat kita ni. Kau jangan risau. Macam mana kau tahu? Aku tahulah. Aku kan doktor cinta, doktor falsafah cinta. Benar lah. Bukan doktor DR2 tau. Kata kau. Nanti sekali ya. Rolling. Episode 7, Scene 5B, Shot 1, Take 5. Action. Kau cemburu kan? Rolling. Episode 7, Scene 5B, Shot 1, Take 6. Tangan dia. Dia tangan. Oh, dia tangan. Tangan kau ambil. Wah, aku ni tak boleh. Action. Kau cemburu kan? Boleh. Ada langkah. Okay, Syumat. Okay. 5 seconds, tak nak. Rolling. Episode Episode 7, Scene 5B, Shot 1, Take 7. Action. Kau cemburu kan? Apa kau cakap ni ya? Kau tak payah nak bersinetron dekat sini tau. Aku kan tak layan sinetron. Aku layan Bollywood je, filem Hindustan. Muka kau ni, walau sekilas sotong di dalam air, aku boleh tahu berapa banyak sesumut yang dia ada tau. Kau jangan risau. Aku akan siasat siapa jantan yang ada dengan air, yang cuba membuat onar, yang mencontek arang di tempat kita. Macam mana kau tahu? Aku tahulah, aku doktor cinta, doktor falsafah cinta, bukan doktor DR2. Benar. Okay. So, rolling. Episode 12, Scene 6, Shot 3, Take 1. Tak payahlah engkau berdua nak pujuk aku. Aku tetap akan sewa pejabat tu. Aku nak korang semua keluar dari pejabat tu hujung bulan ni. Kalau kau tak nak keluar, aku akan laporkan pada polis. Tak payahlah nak meniaga macam tu. Kau beritahu dengan pengurus kau, lebih baik jangan meniaga. Faham? Aku cakap ni kau tak faham. Kenapa kau masih duduk kat sini lagi? Lu apa hal? Mau mati kah? Mau mati kah? Bukan aku. Tu. Selagi buat Allah kepala otak. Tak. Rolling. Episode 12, Scene 6, Shot 3, Take 2. Tak payahlah engkau berdua nak pujuk aku. Aku tetap akan sewa pejabat tu. Aku nak engkau orang semua keluar dari pejabat tu.
Kalau korang tak nak keluar, aku akan lapor pada polis. Bisnes macam korang ni kan, hentikan lah. Kau suruh pengurus kau jangan meniaga, tu yang lebih baik. Aku cakap-cakap ni, yang kau masih duduk ni kenapa? Hei. Lu apa hal? Mau mati kah? Mau mati kah? Bukan aku. Sana. Salah orang. Kami takkan keluar daripada tempat ni selagi Puan tak batalkan niat Puan nak ambil tempat kita orang tu. Betul. Apa nak jadi? Jadilah. Oh, kau tak nak keluar? Lu apa sak? Lu apa sak? Mau mati kah? Ini abang kawasan tu. Kau ni dilahirkan kepala batu. Tak apa kalau kau tak nak keluar, aku akan laporkan pada polis. Baik. Sekarang juga kami keluar. Keluarlah. Ni kan. Tidur. Leng. Episode 12, Scene 6, Shot 3, Take 3. Tak payahlah kau peduli nak pujuk aku. Aku tetap akan sewa pejabat tu. Aku nak korang semua keluar dari pejabat tu hujung bulan ni. Kalau korang tak nak keluar, aku akan laporkan pada polis. Kalau perniagaan macam tu lah, hentikan je lah. Kau cakap dengan pengurus kau, lebih baik jangan berniaga. Lagi bagus. Aku cakap-cakap ni, kau ni masih duduk sini, kenapa? Lu mau mati kah? Mau mati kah? Bukan aku. Sana. Salah orang. Puan, kami takkan keluar daripada tempat ni selagi Puan tak batalkan niat Puan tu. Betul. Apa nak jadi? Jadilah. Oh, kau tak nak keluar? Lu apa sak? Lu apa sak? Ini abang kawasan lah. Kau ni memang dilahirkan kepala batu. Tak apa. Kalau kau tak nak keluar, aku akan telefon polis. Baik. Sekarang juga kami keluar. Alif, Kau kesian lah. you kena. Kau asyik gabung muka je. Sial lah, Bel. Okey, kamera rolling. Leng. Babi ya. Ni kau tepuk dia. Rolling. Episode 12, Scene 6, Shot 3A, Take 1. Hei. Lu mau mati kah? Lu mau mati kah? Bukan aku. Salah orang. Puan, kami takkan keluar daripada tempat ni selagi Puan tak batalkan niat Puan tu. Betul. Apa nak jadi? Jadilah. Oh, kau tak nak keluar? Lu apa sat? Lu apa sat? Gua abang kawasan lah. Sama. Kau ni memang dilahirkan kepala batu. Apa? Kalau kau tak nak keluar, aku akan report polis. Baik. Sekarang juga kami keluar. Keluarlah. Rolling. Rolling. Episode Belum. Sorry. Rolling. Episode 12, Scene 6, Shot 3B, Take. Rusak. Jap. Okay, rolling. Episode 12, Scene 6, Shot 3B, Take 1. Baik. Sekarang juga kami keluar. Okey. Kamu. Okey, rolling. Rolling. Episode 12, Scene 6, Shot 3B, Take 2. Lu apa sat? Lu apa sat? Gua abang kawasan tau. Sama. Baik.
Boleh? Rolling. Rolling. Episode 1, Scene 5, H, Shot 1, Take 1. And action. Wow, gadis kayu. Cukup! Apa? Korang ingat dengan korang nyanyi macam Boria tu, korang boleh ubah hati aku lah? Tidak. Terlanjak apa? Rolling. Episode 1, Scene 5, H, Shot 1, Take 2. And action. Wow. Cukup! Apa korang ingat? Rolling. Episode 1, Scene 5, H, Shot 1, Take 3. And action. Wow, gadis kayu. Cukup! Oh, korang ingat korang nyanyi macam Boria tu boleh ubah hati aku lah? No. Rolling. Episode 12, Scene 9, Shot 3, Take 3. Aku tengah fikirlah ni, macam mana esok aku nak makan nasi, bukan makan mi segera lagi. Itu aku tak nak tahu. J, aku rasa lebih baik kau fikir sesuatu lah. Itu pun untuk kebaikan kau. Kebaikan apa kau ni? Pak Man baru bincang aku. Bila dia pindah nanti, dia cuma nak kekalkan aku je seorang pekerja dia. Kau boleh belah. Habis tu, bukan kita berdua ke? Kita masuk sama-sama tau. Patutnya keluar sama-sama juga. Hei, tidak. Pak Man baru je bincang aku tadi. Dia cakap dengan aku boleh tetap kekal dia pekerja dia. Rolling. Episode 12, Scene 9, Shot 3, Take 4. Aku tengah fikirlah ni, macam mana esok aku nak makan nasi, bukan makan mi segera lagi. Itu aku tak nak tahu. J, aku rasa kau kena fikir sesuatu. Sebab itu pun untuk kebaikan kau. Kebaikan apa kau merepek ni? Pak Man baru bincang dengan aku. Dia kata bila dia pindah nanti, dia cuma nak kekalkan aku je jadi pekerja dia. Kau boleh belah. Apa sebab pula macam tu? Patutnya kita berdua kan kena belah. Sebab kita kan masuk sama-sama. Patutnya aku dengan kau kena belah dari situ. Tidak, kau kena dengar betul-betul. Pak Man baru je bincang dengan aku. Dia kata aku kekal, engkau boleh pergi kerja lain. Bila engkau boleh cari kerja lain, itu maksud engkau tetap boleh belah. Sampai bergoyang aku punya Maggi kau kerja kan? Ni, kalau macam tu tak adil. Sebab yang sepatutnya yang kena berhenti kerja daripada situ engkau dengan Pak Man sebenarnya, bukan aku. Episode 12, Scene 9, Shot 3, Take 5. Aku tengah fikirlah ni, macam mana esok aku nak makan nasi, bukan makan mi segera lagi. Itu aku tak nak tahu. J, aku rasa kau tetap kena fikir sesuatu lah. Sebab itu pun untuk kebaikan kau. Kebaikan apa benda kau ni? Pak Man baru bincang dengan aku. Dia cakap dengan aku, bila dia pindah nanti, dia akan kekalkan aku seorang pekerja dia. Kau boleh belah. Habis tu, bukan itu dia cakap kita berdua ke? Kita masuk kerja sama-sama. Patutnya kita dua lah kena keluar. Tidak, Pak Man baru cakap. Dia bincang dengan aku, dia kata aku kekal, engkau boleh cari kerja lain. Jadi bila engkau boleh cari kerja lain, itu bermaksud engkau boleh belah. Ini tak adil. Ini dinamakan diktator. Patutnya engkau dengan Pak Adman tu boleh keluar dari situ. Sekarang ni macam ni. Kalau macam ni lah, aku dah ada idea. Cepat benar kau dapat idea? Idea jahat. Sebenarnya aku daripada semalam aku dah fikir dah. Benda jahat ni memang senang je aku nak fikir. Okey, macam mana? Macam ni. Rolling. Episode 13, Scene 1, Shot 1D, Take 1. Siapa orang tu? Akulah. Direnjit, digilit ewa. Digilit tapi ewa. Air berat punya ewa. Saya tengok. Kau sikit. Ada lagi. Ada lagi roti yang lainnya. Okey. Tak payah. Ring.
Bodoh. Episode 13, scene 1, shot 1D, take 2. Siapa orang tu ah? Aku lah. Direnjit, digilid ewa. Digilid kereta api. Cantik. Air berasa kunyit ditabur. Kat sini. Episode 13, scene 1, shot 1D, take 3. Siapa orang tu ah? Aku lah. Direnjit, digilid ewa. Digilid kereta api. Cantik. Air berasa kunyit ditabur. Kau ni ada je lah. Tak boleh tengok aku bahagia. Episode 13, scene 1, shot 1D, take 4. Siapa orang tu ah? Aku lah. Direnjit, digilid ewa. Digilid kereta api. Cantik. Air berasa kunyit ditabur. Kau ni dah melampau tu tak? Episode 13, scene 1, shot 1D, take 5. Siapa orang tu ah? Aku lah. Direnjit, digilid ewa. Digilid kereta api. Cantik. Air berasa kunyit. Aku dah nak cakap tadi. Tak tahu aku nak cakap. Aku dah cakap tadi. Aku dah okey. Aku nak cakap. Last. Kita dah cukup. Aku nangis orang. Itu apa boleh? Kereta api apa boleh? Sial dia bunyi. Okay, jom. Nak makan dah. Rolling. Episode 13, scene 1, shot 1D, take 6. Siapa orang tu ah? Aku lah. Direnjit, digilid ewa. Digilid kereta api. Cantik. Air berasa kunyit. Kau ni dah melampau betul tak? Kau ni tak boleh tengok aku bahagia sikit betul tak? Lain kali tu aku menang lagi. Sampai bila-bila lah kau tak berawetnya. Oh, kalau pasal awet inilah masalah lelaki. Sampai gila dikerjakannya. Habis kalau pasal mak bapak pandai pula, mak bapak pula sampai gila kau kerjakan. Kau tak payah nak cakap aku tau. Kau tu lagi teruk, betul tak? Aku sekurang-kurangnya aku setia pada yang satu. Aku setia pada yang satu juga. Tapi kalau rezeki yang datang, memang aku tak tolak. Aku tolak atas katil je. Itulah teori hidup kau yang berjahanam dengan aku, betul tak? Rolling. Let's go. Gadis ayu, baby. Aku nak tengok gaya kau. Jom. Rolling. Belum lagi. Boleh. Rolling. Sampai situ ah. Okey. Oh, gadis ayu, Rolling. Belayar. oh, gadis ayu, otak kau lah. Jangan ke mana-mana. Antara kita akan kembali selepas ini. Nurul, antara kita macam mana Nurul? Nurul!